Okey, ramai yang tak tahu bila nak beli EV car ni sebenarnya bateri datang dulu baru design. Sebab nyawa EV ni datang daripada bateri. Lepas tu barulah pilih range. Sebab kebanyakan range ni dia ikut bajet kita. Hari tu jalan-jalan ternampak pula BYD showroom dekat Mi Valley South Key ni. Macam korang tahulah, I memang tak boleh tengok benda-benda gadget dengan EV macam ni. Dah lama dah nak tengok, nak study lah. So pergilah cuci mata. Sebelum I lupa, kalau korang datang sini, korang boleh jumpa SA Kevin. Tengok-tengok dia malu. Tapi dalam banyak-banyak brand EV, kenapa BYD ni yang catch my attention untuk kereta EV ni? Sebab macam I cakap tadi, bateri datang dulu baru design. So kita kena cari bateri yang quality. So apa data yang kita boleh pakai untuk study kereta EV ni? Of course lah, market experience. Untuk BYD ni, dia dah 18 tahun dalam dunia EV. Dia own bateri dan overall producer dari bateri sampai ke chip. Dia adalah pembuat bateri LFP, teknologi bateri yang boleh tahan sampai 3 ke 5,000 charge atau 1.2 juta kilometer. Korang nak lama macam mana lagi? Even kebanyakan taksi BYD E6 dekat China pakai sampai 900,000 kilometer tanpa tukar bateri. So korang bayangkan even kereta normal pun 10 tahun je dekat Malaysia baru 200 ke 400,000 kilometer je. Okay, enough. So dalam banyak-banyak model dalam showroom ni, korang rasa yang mana paling best? Kalau korang nak tahu, korang komen dekat bawah untuk part 2. I akan post video untuk part 2 pula. Kita tengok model mana sebenarnya yang paling best.